Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pernah tak korang dengar cerita pasal Puteri Gunung Ledang ke, Masuri ke, atau Sang Kelembai? Cerita ni sebenarnya tergolong dalam dua jenis cerita lama yang penting dalam masyarakat Melayu, iaitu mitos dan juga legenda, di mana dua-dua jenis cerita ini dalam mewujud dan disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Okey. Saya akan terangkan melalui mitos dulu, di mana mitos ialah cerita yang mengaitkan seorang manusia dengan kuasa gaib, dewa-dewi atau makhluk luar biasa. Biasanya mitos ini digunakan untuk menerangkan asal-usul sesuatu perkara. Sebagai contoh, kenapa gunung itu wujud atau kenapa sesuatu tempat dianggap keramat. Contohnya mitos Sang Kelembai, di mana makhluk besar yang dikatakan boleh menukar manusia menjadi batu jika marah. Dan yang kedua, saya pergi kepada legenda, di mana legenda pula ialah cerita tentang tokoh atau tempat sebenar yang pernah wujud tapi ditambah dengan unsur gaib, dengan unsur ajaib dan kehebatan yang luar biasa. Dan antara contoh paling terkenal ialah legenda Masuri dari Langkawi, di mana Masuri ini difitnah dan juga dibunuh. Dibunuh, tetapi darah putih yang mengalir membuktikan dia tidak bersalah. Daripada kisah itu, kita belajar supaya tidak membuat tuduhan tanpa bukti dan jangan dengki dengan orang lain. Jadi mitos dan legenda ini bukan sekadar cerita kosong tau. Ia menggambarkan kepercayaan, nilai moral dan juga identiti bangsa. Itu sahaja. Okay, hai semua. Kali ni saya nak sambung dengan satu lagi cerita rakyat yang sangat menarik, iaitu cerita binatang. Kalau masa kecil dulu, korang pernah dengar tentang Sang Kancil. Itu sebenarnya cerita binatang paling popular dalam masyarakat Melayu. Cerita binatang ialah cerita rakyat yang menggunakan haiwan sebagai watak utama. Setiap haiwan itu biasanya mewakili sifat manusia. Ada yang bijak, sombong, tamak atau penakut. Cerita ini disampaikan untuk mendidik masyarakat tentang baik dan buruk sesuatu perbuatan. Contohnya, Sang Kancil dengan buaya. Sang Kancil yang kecil, dia berjaya menipu buaya dengan kepintarannya untuk menyeberangi sungai. Daripada cerita ni, kita belajar bahawa akal lebih penting daripada kekuatan fizikal. Ada juga kisah sang harimau yang angkuh, sang buaya yang tamak dan sang kura-kura yang sabar. Semuanya seperti membawa mesej moral, seperti rendah diri, jangan tamak dan jangan mudah putus asa. Jadi kalau kita perhatikan, mitos, legenda, cerita jenaka dan cerita binatang, semuanya ada satu persamaan, iaitu menyampaikan nilai moral dan pengajaran hidup dalam cara yang menyeronokkan. Cerita-cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi juga mencerminkan cara masyarakat Melayu berfikir dan menilai kehidupan. Kita sebagai generasi muda perlulah meneruskan warisan ni supaya cerita-cerita lama tidak dilupakan. Sebab dalam setiap cerita rakyat ada hikmah dan pengajaran yang kekal sepanjang zaman. Hai semua, sekarang giliran saya pula nak kongsi tentang satu jenis cerita rakyat yang confirm buat kita ketawa. Iaitu cerita jenaka. Walaupun nampak macam cerita lawak semata-mata, sebenarnya cerita jenaka ini sangat bermakna dan penuh sindiran terhadap perangai manusia. Okey, cerita jenaka ialah cerita yang bertujuan menghiburkan, menyindir dan mendidik masyarakat melalui watak-watak lucu dan bodoh-bodoh pandai. Watak yang paling popular mestilah Pak Pandir, Pak Kaduk, Lebah Malang dan Si Luncai. Mereka ini mewakili manusia yang cuai, tamak atau terlalu percaya terhadap orang lain. Okey, contohnya cerita Pak Kaduk. Dia serahkan ayam kampungnya yang kuat kepada raja, tapi akhirnya kalah dan kampungnya tergadai. Okey, dari situ kita belajar supaya berfikir sebelum bertindak dan jangan mudah tertipu oleh orang yang berkuasa. Cerita Lebah Malang pula menggambarkan orang yang tamak dan tidak tetap pendiriannya. Akhirnya rugi semua perkara. Sementara Pak Pandir pula terkenal dengan kejahilan dan kecuaiannya yang membuatkan kita ketawa. Tapi dalam masa yang sama, menyindir orang yang tidak menggunakan akal dengan bijak. Jadi, walaupun cerita jenaka membuatkan kita ketawa, mesej di sebaliknya amat mendalam.
Ia mengajar kita supaya jangan angkuh, jangan tamak dan sentiasa gunakan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Pendek kata, ketawa sambil belajar. Itulah keistimewaan cerita jenaka dalam warisan Melayu. Sekian.